Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Rosyulawati binti Murni. Saya berkhidmat di Jabatan Berjaya Malaysia. First, sebelum kursus saya punya level AI tu kiranya for beginner lah. So saya datang sini, saya nak develop lah dengan level beginner tu, upgrade sikit. Tapi lebih lagi, saya tahu pasal kerja-kerja office kita jadi lebih mudah. Jadi sebelum ni kita nak buat surat pun macam cari-cari idea tu. Tapi yang ni lagi mudah. Kita tu siap surat, copy edit je. Lepas tu lagilah upgrade lagi pasal kertas kerja kita boleh buat. Minit mesyuarat yang selama ni saya sangat-sangat tak suka pergi mesyuarat, kena ambil minit. Saya memang elak kan kalau ambil minit. Kalau ambil minit saya kata saya sakit lah, senang cerita. Sanggup saya macam tu kan. Tapi sekarang ni saya jadi macam, wah, aku boleh buat duit buat minit mesyuarat. Orang datang bagi kita, okay, boleh ya, anytime mana. So minit mesyuarat jadi senang. Lepas tu buat poster, saya suka buat poster. Saya memang ini lagi senang. Kita dah masuk arahan je, siap terus. Lepas tu boleh pilih lagi nak bentuk ni. Memang banyak lah input saya dapat. So saya keluar daripada kursus ni, saya rasa improve lah kerja saya lepas ni. Jadi 2 second 3 second lah. Gitu. Okay, saya harap lepas ni bengkel ni tak buat 2 hari lah. Kalau boleh buat lama sikit. Saya lagi nak belajar lagi banyak. Sebab seronok sangat. Saya tak mengantuk pun. Serius. Memang seronok.